Duduk. Gagal. Awak ada study ke tidak ni? Satu lagi kegagalan. Kalau aku gagal subjek ni, beasiswa aku hilang. Apa aku nak buat nanti? Relax lah. Ada cara senang nak settle benda ni. Mencara tu bukan susah kalau kena gaya. Maksud kau? Hadiah-hadiah sikit je. Lagipun dia suka benda mahal. Yumi, betul. Aku kenal orang yang boleh tolong kau. Kau bagi je hadiah tu, nanti markah naik sikit cukup nak lulus. Tapi itu kan dah dikira rasuah. Alah, semua orang buat. Bukan kau nak jadi jahat pun. Cuma nak tolong diri sendiri. Rasuah boleh bermula dari tindakan kecil dari sebuah universiti. Doktor, saya ada sedikit aduan protes sebagai komunikasi. Kamu tahu ini salah kan? Ilmu tidak boleh dibeli. Kalau kamu lulus dengan cara macam ni, apalah arti ijazah kamu nanti? Saya cuma nak lulus, doktor. Kamu masih ada masa. Buktikan dengan usaha, bukan dengan rasuah. Integriti bukan tentang siapa yang melihat, tetapi tentang siapa kita bila tiada siapa yang memerhati. Congrats. Terima kasih, doktor. Terima kasih kerana ajar saya makna sebenar kejayaan. Rasuah merosakkan ilmu. Universiti adalah tempat membina masa depan, bukan menjual marwah.